Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan isu kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang didapati tidak bersalah dan dibebaskan oleh mahkamah pada hari ini, bagi pendapat saya, sesuatu yang begitu adil telah dilaksanakan oleh sistem kehakiman kita, di mana sebelum ini kita melihat PKR, pemimpin-pemimpin PR ke hulu ke hilir menuduh kita ada mempengaruhi institusi kehakiman. Justru itu saya ingin mengingatkan kepada semua penyokong PKR agar kita muhasabah dirilah. Banyak perkara yang kita ingin bangunkan negara ini bukan hanya sekadar untuk menyokong seorang pemimpin, tetapi tanggungjawab kita sebagai pemimpin politik adalah untuk membangunkan sebuah negara. Dari semalam lagi PKR ataupun Pakatan Rakyat telah berkumpul dan ingin mengumpulkan seramai 100,000 orang, di mana hari ini kita tengok hanya 5,000 orang yang hadir. Dan saya percaya rakyat keseluruhannya sebenarnya percaya dengan sistem kehakiman kita. Tetapi apa yang dibuat oleh pemimpin PR ini, senantiasa mereka mahu memburuk-burukkan kerajaan. Mereka sanggup untuk menghapuskan, merosakkan sistem kehakiman kita dengan tuduhan yang begitu taksub kepada kepimpinan mereka, tuduhan yang begitu teruk kepada kehakiman kita. Ini sebenarnya tidak elok. Kita lihat tidak elok untuk kita bangunkan sesebuah negara. Justru itu saya ingin mengajak kepada semua rakyat, tidak kira apa lapisan, untuk kita muhasabah diri. Kita lihatlah siapa yang benar dalam kes ini. Kerajaan tidak ada apa-apa pun terlibat dalam kes ini. Kita tahu hari ini kes ini adalah antara Saiful dan Anwar, bukan di antara kerajaan dan Anwar Ibrahim. Tetapi hari ini dengan modal itu mereka melakukan pelbagai tuduhan, pelbagai fitnah kepada Datuk Seri Najib dan kepimpinan BN. Ini termasuklah hakim-hakim yang telah mengadili Anwar Ibrahim, di mana Anwar sendiri pernah menolak hakim ini untuk mengadili beliau. Justru itu saya berharap semua pemimpin PR dapatlah mengiktiraf sistem kehakiman kita, dan juga semua rakyat-rakyat di Malaysia ini perlulah kita mendukung sistem kehakiman kita ini untuk kita percaya sesungguhnya. Janganlah kita ikut desakan mereka-mereka yang mahu merobohkan penjara seperti Azimin Ali. Janganlah kita ikut mereka-mereka yang mahu membawa kita ke jalanan untuk memporak-perandakan negara kita. Kita perlu tahu keamanan yang datang ini bukan bergolek. Kita cipta keamanan ini untuk kita pastikan anak cucu kita selepas ini boleh hidup aman, boleh cari rezeki, boleh berpendidikan tinggi. Ini yang kita cipta oleh kerajaan BN. Justru itu saya mengharapkan semua yang ada di sini, semua yang mendengar ucapan ini, agar bersama-sama kita muhasabah diri, melihat kepada pembangunan Malaysia yang lebih maju. Marilah kita bersama-sama mendukung segala sistem yang telah kita cipta bersama untuk ke arah maju Malaysia yang lebih berjaya. Sekian, wassalam.